Apakah yang dimaksudkan dengan zina hati bercinta? Nabi kata semua benda, semua anggota akan terlibat dengan zina. Manusia sentiasa ada lintasan-lintasan dia. Dan kemaluan yusaddiqu zalik, kemaluan membenarkan itu. Jadi kita tak mungkin, manusia ini ada was-was dia. Agama takut was-was satu benda yang tak bagus. Tapi Allah Ta'ala mengampuni benda yang manusia tak boleh kontrol dia, dengan dia kemudian membetulkan niat dia. Setengah orang kata kalau dia bercinta, dia kata niat zina hati. Cinta tak zina hati. Zina hati ialah azam untuk berzina. Itu zina hati. Apa jenis nama yang baik tetapi tidak boleh diberi pada anak? Nama yang baik yang tak boleh diberi pada anak. Nama yang baik semua boleh diberi pada anak, melainkan ada satu nama yang baik, tapi dalam satu masyarakat itu nama baik itu dikenali pada satu orang yang sangat jahat. Kemudian kalau kita namakan, orang sentiasa akan ingat pada watak jahat itu. Maka sebahagian fuqaha memakruhkan hal yang itu, dibimbangi orang kaitkan anak kita dengan orang yang tak baik. Dan kita kena fikir, semua orang dia bagi nama, dia syok dia kena fikir masa depan anak. Dulu masa Jambatan Pulau Pinang baru buat, ada orang namakan anak dia Titi. Titi apa lah masa. Ya betul. Anak dia pergi sekolah susah kan. Sebab tu kita ubah nama. Nama ni kalau nama tak kisah bahasa apa. Bahasa Melayu pun tak apa nama. Bukan syarat mesti bahasa Inggeris pun tak apa nama. Kau nak letakkan anak kita nama Arab pun tak apa. Ada orang nama Bunga dulu tak ada masalah. Kan? Ada orang nama Awang tak ada masalah. Ada orang nama Putih, ada nama Hitam kan, tak ada masalah. Dah dia namakan macam tu. Kalau maksudnya baik kan. Tapi orang Melayu ni oleh kerana agama agak eksklusif untuk Melayu. Kalau Cina punya nama dia kena ubah. Kalau Cina nama asing tak boleh. Pakai tak Arab. Awang tak apa. Walaupun tak Arab dia Melayu. Jadi Cina confuse.